Kali ni kami bawa anak-anak explore Gua Sirih di Baling. Apa yang saya bawa Air lah. Air nak bawa lah. Ada yang kecil ke? Yang kecil? Oh, boleh tak ada super table. Ada super table. Nah, ni baru tahu. Lama tak pakai game. Okey, pagi ni kita berada di Gua Sirih. Nak bawa anak-anak masuk dekat Gua Sirih. Dekat Baling ni. Dekat jalan depan tu. Jalan depan. Naik atas ni berapa? Dalam akan sini. Mula 800. 800 meter. Dalam santai dia ada sama. Dalam santai dia ada cengi dah lah. Semua ni dan kita ada tangga lah. Dalam okey lah. Wah, ni jalan izin dia lawa apa kapur. Betul kapur. Macam macam kasar tak nampak gambar tu kau tak nampak betul. Kita baru nak naik dekat Gua Sirih. Mantap, Dek. Kita mula mendaki. Naik tangga. Come on, Dek. Ayah. Okey, pelan-pelan. Jangan kelang kabut. Itu keluar. Pasal apa dekat litar mak ni? Tu dulu dia ambil baju sini kawasan ni. Ha? Ambil baju tek lawa. Oh, okey. Lepas tu ni dia nak cerah jalan, dia mau bakar tayar lah. Oh. Itu asap tayar melintang tu. Okey. Kita tengok kat situ je hitam tak? Pelan-pelan Mak Tam. Oh, jalan lama tu. Hotel Kelawar ni Mak Tam. Mati kalau depan ni tapi itu gua, dia mau bahu tu lah. Bahu tu kan tak bahu lah. Oh, tu tak ada lampu lah. Lampu dah lah. Sini ni kawasan Kelawar tu tak kacau, kawasan lampu lah. Ni yang Tepak Sirih kan? Macam Tepak Sirih. Ni betul dia kan. Oh, dia tak duduk lah cerah. Nanti kalau semua sini tak pasang dapur lah untuk dia tidur sini. Oh, betul kan? Kalau Tidak, dia pun tak marah duduk sini tak? Okey, berjalan. Lah ni ada lagi orang ambil Hotel Kelawar ni? Ada, tapi tak banyak lah. Tak banyak lah. Oh, hak ni yang dia kata Gua Sirih tu, hak ni. Ada si junior lah. Oh, dia ada dua. Atas ada satu, atas kalau putih. Atas nampak belah belakang nampak belah atas. Okey. Nampak air tengah lalu lah. Adik, tepi dia tu agak goyang. Yang ayat. Wow. Subhanallah, cantiknya. Wow, kat atas tu ada kelawar juga ke? Ya, lambai sikit lah. Cina kan? Bawah dia gelap. Bagi batu kapur, cuma halu borak dia. Mata kasar tak cantik. Oh. Kita ambil batu apa hutan napuk. Yalah.
Tanah pun yang dimakan masak tak main di meja. Ada semua di meja. Dia tanah mana tanah ni. Dalam ni dia agak berkuap sikit lah. Tapi puas hati sebab apa? Nampak cantik tau dalam gua ni. Ya, memang kata untuk habis tanah di bawah ni. Tanah dia jangan rapi lah. Dia tu atas tu. Ni nampak tak macam muka singa? Ada apa atas tu? Ini kolam. Kolam? Bisa ada air. Ada air? Ini tak ada. Oh. Bukan air ni. Ini tak tinggal ni. Pasal dia datang lah. Mana? Sejam lebih. Kita turun dah. Lepas tu kita nak gerak ke kedai makan. Cari nasi campur.